Assalamualaikum, saya Amirul Effendi sebagai alias. Saya Maya Jaafar sebagai Anom. First time dapat naskah yang macam ni. And then relate juga dengan orang yang terdekat. Few times juga saya dengar kisah yang sama. Mengenai macam mana orang sibuk tanya pasal anak. Walaupun Anom dengan Maya ni perbezaan background. Anom ni dah kahwin tapi Maya belum kahwin. Persamaan dia, orang keliling kerap bertanya benda yang sama. Bila nak kahwin, bila nak kahwin. Setiap kali raya. Ya. Tak raya, kenduri kahwin. Ada je yang tanya. Dulu awal-awal stres. Seriously. Lama-kelamaan rasa macam, kenapa nak stres Stres pun bukan mendatangkan hasil. Tapi kita faham kalau orang tak tanya, kita rasa orang tak care ke pasal kita. Tapi sebenarnya kita kena tahu yang diorang tanya sebab diorang care, diorang kasih dengan kita. Bagi saya main peranan penting juga kan. Orang dekat dengan kita sangat mungkin main. Tak semua, tapi mungkin ada segelintir yang kita rasa sesuai nak bercakap. Sebab kita kena meluar juga. Ya, kita kadang-kadang rasa down. Itu standard, itu lumrah. At least kena ada seorang, dua orang yang faham betul-betul dengan situasi kita. Dan anak ni adalah soal rezeki. Masing-masing lain rezeki dia. Kita jangan membanding-bandingkanlah. Macam cerita ni sendiri, walaupun dia tak ada rezeki dalam bentuk anak, zuriat. Tapi at the end of the day, dia fikir sebenarnya nak dapatkan anak yang soleh, doa-doa yang berterusan ni bukan semestinya anak daripada anak kandung. And then sedekah jariah. Sedekah tu yang sentiasa kekal sampai kita kemati. Itu yang kita bawa. Apa yang penting adalah kembali pada Tuhan, menghayati betul-betul siapa diri kita, kenal diri kita dulu dan kenal Tuhan kita, dan insyaAllah kita akan tenang. Allah akan sentiasa bagi bila kita bersyukur. Kalau kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi, walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, tapi kita sentiasa bersyukur, baru Allah sentiasa bagi dalam bentuk yang kita tak pernah sangka. Betul. Jangan lupa untuk saksikan video raya dari Ais Selangor di hydrohub.aiselangor.com. Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya!